Okey, kalau kita lihat sini, ini adalah BMW 7 Series. Tapi dia bukan BMW 7 Series yang biasa. Ini adalah 7 Protection, yang mana kereta ini sebenarnya adalah kalis peluru. Kalau kita tengok, kita pusing, ini biasalah 7 Series biasa. Dia ni 7 Series Protection, 7 Protection lah. Kalau tengok dia punya, kalau perhatikan betul-betul dia punya tayar dia tu, boleh nampak tak? Dia punya tayar ni kan, sebab tayar dia tebal sikit lah. Tayar dia kalis peluru ataupun kalis letupan. Kalau nak lihat, memang nak letup ataupun orang nak penjenayah nak tembak, tayar tu memang dia tak bocor lah. Okay? Dan kalau lihat sebenarnya betul-betul, dia punya pintu ni berat sikit. Dan pintu dia tebal sikit lah. Dia punya ketebalan lebar pintu tu sebenarnya. Dan pintu ni sebenarnya berat. Dia pakai hydraulic untuk buka pintu ni. Memang betul-betul untuk menjaga lah. Okay. Dan kalau tengok sebenarnya, kalau tengok dekat belah sini, sini ada cermin tau. Dia ada cermin untuk boleh nampak lah, boleh nampak kat sini. Tapi kalau dekat 7 Protection tak ada. Dia tak ada cermin tu. Dia just plain cermin gitulah. Jadi ini dia punya the whole thing, cermin itu saja. Okay. Yang lain-lain semua macam biasalah. Cuma yang ni dia memang dilengkapi dengan VR9 Protection, bulletproof. Okay. Ini siapa-siapa yang orang-orang ternama lah. Kalau anda banyak duit sekalipun, anda belum tentu boleh dapat ni.